welcome back. So hari ni kita dah lagi topik sikit. So hari ni kita repair motor sendiri pula. So ini ada sebiji EX5, boleh tengok. So sekarang kita nak restore balik EX5. So untuk sekarang, jom kita tengok apa yang saya dah beli. And then apa, so kita restore je lah. Macam bukan restore, asal boleh bawa, boleh jalan jauh sikit untuk kerja laut, ada outstation ke, saya boleh pakai motor ni. So nanti mana tahu ada rezeki lagi, saya beli motor besar sikit, ZX ke. So untuk sekarang kita buat EX5 dulu. Jom kita tengok EX5. Okay, aku dah beli cam, block, seat. And then kita ada apa ni, white, apa tu panggil apa, kapuk lah. And then cover set original EX5. So motor dia macam ni, memang macam gampang lah, pasal memang pecah-pecah. Ini motor bukan saya punya, adik aku punya. So tayar itu hari aku dah tukar depan belakang. And then carburetor pun dah tukar. And then CDI aku pakai ESR, nanti aku akan tunjuk lah. So sekarang kita buat engine dulu, buka cover set semua. And then kita buka block dengan head tukar, bukan, block tukar. And then masuk cam je, tu je basic. Spec 53, spec 53 standard. Tengok sini 53, 53 je, tak besar. And then cam, tak tahu brand apa, aku beli je. Dan jom kita pergi buka motor EX5. Okay, dah buka dah kapuk. And then apa ni, semua dah keluar. So basically senang ya. 4 skru. And then sini buka skru. And then keluar head, carburetor semua akan keluar, gantung 2 skru kat sini. And then 4 skru kat sini, cabut head, cabut rantai. And then keluarkan block. So block ni standard je. So kita tukar block besar sikit. So buka block jap. And then tak tong, tak block, buka block. And then datang balik sambung. Okay, dah buka dah block. So boleh tengok block ni, piston pun dah keluar. So kita upgrade besar sikit dengan high com. Ni block 35. So ni piston dia, piston lama. So dia besar sikit lah. And then head pun kita dah angkat keluar. Dan ni cam dia, kita dah pasang cam dan pasang block. So kita pasang block balik dulu. And then timing semua. Dan jom kita try start. Okay ke tak okay, aku buat. Dah lama lah aku tak kasi A5. So A5 senang je kot. So sekejap lagi dia pasang sekejap. And then aku datang balik. Okay, so block dah pasang, head semua dah pasang, cam semua dah pasang, carburetor pun dah pasang. Nanti kena setting angin sekejap sikit. So block ni block lama, cam lama semua kat sini. So sekarang kita pasang power set. So yang nak pasang yang tepi ni dulu. Pasal tepi ni dulu, pasal dia punya fork lower. So kita kena buat lubang, tak power. So dia lower sikit. So nanti kena korek lubang. So saya angkat cover set jap. So motor dah siap. Ini dia CDI ESR. Dia ada 9 mode. CDI pun dah tukar. Carburetor Wave 125, block 53. And then cam. Nanti link ada, nanti saya letak kat YouTube sana. Kat link nanti saya tunjuk link apa yang saya beli kat motor ni. So jom kita tackle yang fork depan jap. Saya pergi angkat barang jap. Okay, aku dah pasang dah. Kepuk aku dah pasang, bakul pun aku dah pasang. And then power set tepi kiri kanan dah pasang, belakang pun dah pasang. And then fender magnet depan aku tak tukar pasal ada nombor plate, nanti tukar. Tepi ni pun dah pasang. Dah korek lubang. Tekan logo pun dah pasang. Yang ini dua tak pasang lagi, pasal nampak baru. Itu kemudian kot. Yang sini tepi pun dah pasang. Cover set semua dah pasang. So, macam mana? Okey ke tak okey? Block piston semua pun dah tukar dah. So F5 dah restore. Cun balik. Cuma nanti nak spray sikit lagi. Bawah tu nanti kena spray. Belakang pun cuma ini je. Apa ni? Ini je belum pasang. Ini nak pasang kejap lagi. Settle. Nampak clean gila. Exhauster semua nanti tukar lah, ada duit time. Ini pun dah cukup lawa dah. So boleh bawa spec standard 53 block. Cantik guys. Macam mana nanti buat B-roll sikit, kita test motor.
dah boleh start dengan ESR. Alright, ini barang-barang dia tukar. Agak belakang, kawasan tepi semua. And then blok kat sana. Blok semua, piston semua, dengan kawasan depan semua akan buang. So magad depan aku belum tukar. Magad depan dengan yang set meter lah, atas ni tu je yang belum pasang. So lain semua dah pasang. So kena cuci sikit F5 punya konten sikit kan. So ya, power set baru. Magad depan dia macam baru lagi lah. Ada cala-cala sikit. Nanti aku tukar. Nak beli nombor plate sekali. So ni markup lah. Ni nanti pun boleh tukar. So ni pun aku beli baru. Dulu tak ada. Bakul lama. Seat baru pun dah koyak dah. Tapi yang ni kena buat satu. Yang ni latch dia. Tak tahu kenapa tak boleh buka. And then rasa swing arm nanti kena tukar juga. Pasal ni pun dah karat-karat dah. Saya tukar. Tengok mana nak spray balik, cat balik. Dan rasa rim macam nak tukar. Kau rasa macam nak tukar tak rim? Rim standard. Tayar belakang 80, depan 70. Ni semua dah ikat. ECU, ESR, blok 53, carburetor wave 125. Ni dia main mode. Start jap. Nampak? So dia ada 5 sampai 9. Cam pun aku dah taruh. Ya. So nanti kena buat sikit-sikit lagi. Side mirror pun saya pasang pasal acak-acak actually, pasal takut roadblock pasal nak pergi jalan jauh kan. Kadang-kadang pergi Seremban, kadang-kadang pergi KL. So nampak standard lah. So at least daripada first ambil tu, gila babi, berkecai, macam bersepah. So sekarang okey lah. Carburetor pun itu hari beli baru. Exhaust bapak saya tukar tu hari. Pasal motor ni first bapak saya nak pakai. Lepas tu last kereta minyak semua naik. Terpaksa beli motor. Tak mampu lagi beli motor besar-besar. Mungkin next simpan duit sikit, beli motor ZX 25R pun cukup lah. Ini untuk sementara jalan-jalan. So okey tak korang? Rasa okey tak? Saya rasa okey je. Tapi spek standard lah. Standard gila. Lagi ni pun kena beli cover dia. Beli sikit lawa. Lepas tu baru tukar cover set atas. Beli dulu nanti baru tukar. So tu je. ES5 standard Modi biasa-biasa. Ingat nak masuk up blok 65 ke apa. Tapi untuk sekarang tak nak lah. Biar dulu. Motor pun dah siap. So macam mana? Okey tak ES5? Sekarang hari ni konten ES5 pula. So tengoklah, mungkin viral kot next Evo 3 next. Tengah simpan duit actually. So nak buat balik cat semua. So kena tunggu payment sikit. Dan lepas tu kita hantar kepada bodywork. And then kita start viral punya konten. Nak buat balik A to Z balik cat. So hari ni ES5, korang tengoklah okey ke tak okey.